أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تحية طيبة وبركة من عند الله أما بعد. Terima kasih kepada saudari dan saudara pengacara majlis yang berbahagia, Brigadier General Datuk Muhammad Ajit bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Yang Berusaha Puan Suryani binti Wan Muhammad Razali, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Yang Berusaha Tuan Haji Zabidi Nasan, Ketua Pengarah YAPIM, Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rashid bin Zainal, Pengetua Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, yang berbahagia Ketua-Ketua Agensi di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pengetua-pengetua yang hadir pada hari ini, rakan-rakan media dan seterusnya, para peserta pertandingan debat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun pada hari ini bagi menjayakan pertandingan debat bahasa Arab Piala Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama buat julung-julung kalinya peringkat antarabangsa tahun 2026. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadzal majlisul mubarak لبطولة المناظرة باللغة العربية الدولية. We would like to extend our special and warmly welcome to our distinguished guests, all participants, and not to forget our international participants from Indonesia and Singapore. Please give a lot of applause to all of us. Alhamdulillah. Ayuhal hudurul kiram wa abnai wa banati al-musharikun. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus merancang dan menjayakan program yang berprestij ini. Alhamdulillah, kehadiran para peserta dari pelbagai negara membuktikan bahawa bahasa Arab terus menjadi bahasa ilmu, bahasa tamadun dan bahasa yang menyatukan umat merentasi sempadan geografi dan budaya. Saya datang awal pada hari ini ingin mendengar perbahasan yang disampaikan oleh anak-anak, disampaikan oleh pelajar-pelajar dan saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kerana semuanya menunjukkan begitu kewibawaan, potensi dan bakat. Kita berikan tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ia mengingatkan saya semasa zaman sekolah dulu yang juga belajar bahasa Arab tetapi tidaklah sehebat sehingga dapat beraksi di pentas antarabangsa dan saya nampak keyakinan yang dibina oleh guru-guru dan pembimbing yang menjadikan anak-anak kita lebih berkeyakinan dan dapat berbahas dengan baik. Alhamdulillah, baru-baru ini saya pun diuji juga kerana baru sahaja pulang daripada Tanah Suci. Dan kebetulan pada waktu itu adanya Haji Simposium dan Alhamdulillah Malaysia telah terpilih satu-satunya dari negara Asia Tenggara untuk membentangkan pengalaman dan juga pengalaman kita menguruskan haji dan saya bersama dengan semua kebanyakannya adalah menteri-menteri haji dan menteri-menteri agama dari seluruh tanah Arab. Sayalah satu-satunya orang Melayu yang membentangkan pada waktu itu. Alhamdulillah, bolehlah mengasah semula kebolehan berbahasa Arab itu. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, debat berperanan sebagai medan pembelajaran yang membina keberanian bersuara, ketajaman berfikir, komunikasi berkesan dan keupayaan mempertahankan pandangan secara beretika. Dalam dunia sekarang yang syarat dengan gelombang fitnah, berita palsu, fallacy ataupun al-mughalatat al-mantiqiyah dan maklumat separuh masa. Latihan dalam tradisi debat ini mampu membentuk minda yang kritis, disiplin dalam menapis maklumat
dan kemampuan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu hujah. Islam sendiri sebagai agama yang tertegak atas dalil dan hujah telah mengasaskan satu kaedah penting yang digariskan oleh para ulama dalam bidang adabul bahs wal munazarah. Adabul bahs wal munazarah. Seperti Syekh Abdul Rahman Hassan Habanaka. Beliau memetik kata-kata beliau, in kunta naqilan fasihhah atau mudda'iyan fad-dalil. Jika anda menukilkan sesuatu, maka sahkan terlebih dahulu. Jika membuat dakwaan, maka hendaklah mengemukakan bukti, fad-dalil. Kemahiran berdebat juga amat penting dalam mempertahankan agama Islam daripada pelbagai salah faham dan serangan pemikiran. Hari ini kita menyaksikan peningkatan naratif Islamofobia, kebencian terhadap agama, serta pelbagai dakwaan tidak berasas terhadap ajaran Islam di pelbagai platform media dan ruangan awam. Oleh itu, umat Islam memerlukan generasi yang mampu menjawab segala tomahan dengan hujah yang ilmiah, bukannya emosional, dengan hujah yang rasional, berakhlak dan meyakinkan. Kita tidak boleh bersikap emosional apabila berhadapan dengan fitnah terhadap agama. Sebaliknya, kita mesti menguasai fakta, menguasai sejarah, menguasai dalil dan juga realiti semasa, waqi' semasa. Jika anak-anak semua ada kesempatan, boleh juga cari dan tonton siri debat berkelas dunia yang telah pun mencapai umur lebih 200 tahun, iaitu Oxford Union Debate. Bagaimana pelbagai topik didebatkan dengan begitu tajam. Contohnya, isu Islam yang sering dikaitkan dengan ekstremisme, keganasan, hatred dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa debat mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, mampu melahirkan insya-Allah para profesional yang boleh menyumbang kepada dunia. Sebagai contoh, kalau anak-anak semua selalu menonton JTO ataupun selalu menonton international news, kita berbangga dengan seorang newscaster ataupun seorang anchor, iaitu Mehdi Hasan. Mehdi Hasan merupakan salah seorang yang lahir daripada Oxford Debate Union, yang mana sekarang ini beliau berdebat dengan Piers Morgan, beliau berdebat dengan semua mana-mana speakers daripada Yahudi, dan kita nampak bagaimana kekuatan hujahnya mampu mengalahkan dan meyakinkan kepada dunia bahawa rejim Zionis Israel itu telah melakukan jenayah antarabangsa, genocide, ethnic cleansing, illegal occupations, apartheid dan sebagainya. Kita perlu melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin, lebih ramai profesional-profesional yang mampu untuk berdaya saing dan tampil mempertahankan umat Islam, mempertahankan kebenaran. Jadi penyertaan anak-anak dalam dunia debat ini tidak sekadar terhad untuk melatih kepitahan bercakap dan keberanian berpencak di pentas semata-mata, tetapi satu peluang untuk menjadi jurucakap kepada Islam melalui wahana debat, dialog dan dakwah secara lisan. Hadirin dan hadirat dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sedikit pemerhatian daripada saya apabila mendengar hujah-hujah perbahasan al-munazarah yang disampaikan oleh kedua-dua pasukan. Alhamdulillah, dari segi aspek bahasa, intonasi, keyakinan, subhanallah, semuanya adalah sangat baik. Dan kita berikan tepukan kepada semua yang hadir pada hari ini dan juga pendebat-pendebat yang sebelum ni. Saya percaya semuanya sangat-sangat berbakat dan berpotensi. Cuma saya ingin mengajak kepada semua, bagaimana untuk kita menambah baikkan lagi perbahasan itu. Dengan dalil, dengan bukti-bukti, dengan data, dengan fakta, dengan statistik, dengan semua dalil dan juga bukti-bukti yang boleh meyakinkan masyarakat, yang boleh meyakinkan audiens kita. Oleh itu, saya ajak kepada semua untuk kita memperkukuhkan bacaan, memberdayakan lagi bacaan, membudayakan membaca. Apabila kita membaca,
maka sudah pasti fakta-fakta, statistik, data, laporan, semuanya akan menjadi makanan dan akhirnya ia boleh memperkukuhkan lagi hujah-hujah kita dengan bukti-bukti, dengan success stories, dengan data-data yang relevan dan bersesuaian. Oleh itu, saya mengajak kepada semua untuk kita meningkatkan lagi kualiti bacaan kita dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Inggeris, di dalam bahasa Malaysia, Melayu, ataupun dalam bahasa apa-apa yang boleh, kerana kualiti perbahasan itu sangat bergantung kepada kualiti pembacaan. Membaca adalah jambatan ilmu, membaca adalah jambatan kepada pencerahan dan pencerdasan. Hadirin dan hadirat Allah sekalian, sebelum saya mengundur diri, saya ingin juga mengingatkan kepada semua yang hadir pada hari ini dan juga kepada semua yang menonton secara siaran langsung. Di samping kita berdebat, di samping kita berdialog, di samping kita berwacana, marilah kita sama-sama untuk mengangkat adab, etika, akhlak ketika kita berdebat, ketika kita berdialog, ketika kita berwacana. Adabul ihtilaf merupakan salah satu dari perkara yang paling penting apabila kita berdialog, berbicara dan berdebat. Walaupun di waktu ini kita mengikuti etikanya ketika kita dalam pertandingan, kita harapkan etika dan adab ini boleh dibawa sehingga ke liang lahat. Adabul ihtilaf. Syekh Taha Jabir Al-Alwani menulis dalam kitabnya yang tersohor, Adabul Ihtilaf. Malahan sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah menulis sebuah kitab yang sangat masyhur, Min Adabil Ihtilaf ila Nabzil Khilaf. Syekh Ahmad Tantawi menulis kitab yang berjudul Adabul Hiwar, yang menekankan aspek adab, yang menekankan aspek akhlak, moral, etika ketika kita berbahas, berwacana, berdialog dan berbeza pandangan. Berbeza pandangan itu adalah lumrah, tetapi beradab, berakhlak itu adalah keperluan yang perlu ada pada setiap diri manusia, terutamanya umat Islam yang mengangkat adabul ihtilaf itu sebagai salah satu daripada adab yang perlu kita patuhi dan budayakan di dalam kehidupan. Hadirin dan hadirat dan rahmat Allah sekalian, ayuhal hudurul kiram wa abna'i wa banatil musyarikun, uhanni'ukum jami'an ala najahi hadhihi butulatil munazarah bil lughatil arabiyyah. Wa uhanni'ul firaq allati qaddamat hiwaran jamilan wa qawiyan. Wa syukran jazilan wa alfa syukri khususan lilajnatil munazimah walil hukam wa likulli man sa'ada fi injahi hadhihi al-butulah. Alhamdulillah. Abna'i wa banati, antum jami'an faizun li'annakum ta'allamtum wa ta'araftum wa istafadtum. Istamirru fi talab al-'ilm wa kunu akhlaqiyin waj'alul hiwar wasilah lil khair wa tafahum. As'alullahu lakum at-taufiq wan najah daiman insyaallah. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah, anak-anak anda semua merupakan duta institusi dan juga negara masing-masing. Gunakanlah pentas ini untuk berkongsi idea, menimba pengalaman serta menjalin persahabatan yang berkekalan. Dan kepada semua para peserta, terima kasih kerana memilih dan menyantuni bahasa Al-Quran ini. Usaha, minat, dedikasi serta kerja keras yang anak-anak semua pamerkan sangat saya kagumi. Ayuh kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh kepada semua peserta, guru-guru, para hakim dan juga urustia yang bertungkus lumus menjayakan pada tahun ini. Saya maklumkan sebentar tadi kepada pengetua, tahun depan kita akan bekerjasama lagi, insya-Allah, dan kita akan meningkat dan nak kata apa, upgrade lagi, insya-Allah, pertandingan debat bahasa Arab Piala Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama, dan kita ingin
ramaikan lagi wakil-wakil daripada negara-negara yang lain. Tahun ini sebagai permulaan, kita ada Indonesia, kita ada Singapura. InsyaAllah tahun hadapan, kita ingin lebih ramai lagi insyaAllah tetamu-tetamu daripada seluruh dunia yang boleh menyertai pertandingan debat bahasa Arab Piala Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama. Moga-moga ianya akan menjadi piala berprestij seperti Oxford Debate Union. InsyaAllah. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan pertandingan debat bahasa Arab Piala Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama peringkat antarabangsa 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.